Tindakan 26 pekerja warga Indonesia menggunakan MyCard palsu memakan diri apabila dicekup di dua gudang pakaian di Glen Mary, Shah Alam hari ini. Pengesanan itu hasil ops pandan dijalankan kira-kira pukul 10.30 pagi dengan mereka yang ditangkap melibatkan 20 wanita dan 6 lelaki berusia 25 hingga 50 tahun itu. Rata-rata mereka yang ditangkap itu membeli serta menyewa kad milik orang lain untuk bekerja di premis berkenaan. Pengarah Penguatkuasaan Jabatan Pendaftaran Negara JPN, Mazhad Abdul Aziz berkata serbuan itu hasil risikan pihaknya selama sebulan dengan pemeriksaan menyeluruh dilaksanakan terhadap 134 pekerja premis itu, termasuk 108 daripadanya warga tempatan. Katanya lagi, semakan lanjut mendapati 26 warga Indonesia dipercayai terlibat kesalahan memiliki kad pengenalan palsu yang menggunakan identiti orang lain. Kesemua tangkapan itu akan dibawa ke JPN Putrajaya bagi siasatan lanjut mengikut Peraturan 25-1-I Peraturan Pendaftaran Negara 1990. Menurutnya lagi, pengesanan MyCard palsu itu dilakukan pihaknya menerusi alat Mobile Terminal Unit MTU bagi semakan cap jari secara serta-merta.